Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar macam mana nak convert daripada vector punya logo ni jadi 3D Blender macam ni. Dia solid lah macam tu So, pertama sekali kita pergi dekat kita punya Adobe Illustrator. Saya nak buat logo kedua, logo stop ni. Okay. So kalau anda perasan yang logo stop ni, dia punya text ni masih lagi dalam format text. Jadi kita buat apa? Kita right click, kita create outlines. Okay, dah okay semua, dah jadi semua jadi elemen objek. Kita barulah export dia jadi SVG. Pergi kat file, export as, cari SVG, okay? Export, okay. So kat sini dia akan tanyalah berapa banyak decimal point. Minimum, dia tengok choose the precision of vectors exported. Berapa precision dia. So saya buat 10 lah. Ni kita kena eksperimen lah. Minimum 3 jangan buat bawah 3. Bawah 3 dia tak detail lah, dia hilang detail dia. Okay, kita dah boleh pergi kat Blender, kita pergi file, import SVG file tadi tu. Cari scalable vector graphics.svg. Okay, ni yang kita dah export tadi daripada Adobe Illustrator. Sekarang bila kita klik, dia tak nampak kan mana pergi. Sebenarnya dia ada, cuma dia tersembunyi. Sebab SVG ni format dia kecil. So apa yang kita buat, kita select, kita kena scalekan dia. Kita scalekan dia, besarkanlah untuk mana kita nak Okay, sekarang ni saya tengok dia punya vertex ni. Okay, macam tu. Jadi sekarang ni kita dah boleh apa, kalau kita tengok kita import ni dia banyak layer kan. Saya tak nak layer-layer ni terlalu banyak. Jadi apa yang saya buat, select dulu. Saya pergi ke objek, saya joinkan dia. Okay, so sama juga macam ni. Saya select objek, join. Okay, lepas tu barulah kita boleh solidify dia. Pergi dekat modifier, add modifier, search for solidify solidify ni ada ni. So okay, yang ni dah settle. Kita boleh lah adjust dia punya tebalan ke apa ni nak kan. Mungkin nak negatif 0.005. Okay, macam tu. Yang ini macam mana? Okay, kita try juga kita try tengok sama ada. Okay, so yang ni dah jadi. Yang ni kita try masukkan dia punya solidifier modifier juga. Okay, so so dia punya mana kita buat macam ni juga lah. Naikkan ni negatif 0.005. Okay, kalau anda perasan nampak belakang dia ni dia macam dia pecah sikit, nampak tu kan, tak berapa cantik kan. So sebab dia punya point tu banyak tu lah, jadi dia ada kacau sikit. So kita apa kita buat, kita tekan complex. Complex ni dia buat apa, dia jadikan jadi cantik sikit lah kita punya geometry tu sebab kalau tengok kat sini, kalau saya on simple dia pecah. Kalau kita buat complex dia lagi cantik lah, dicantikkan sikit lah. Sebab text ni a bit complex lah. Okay, so dah jadi dah kita punya ni jadi kat sini kita boleh lah rotate dia tapi make sure you set dulu origin to geometry. Ni pun sama, set origin to geometry. Set origin to geometry. Jadi bila kita rotate dan R, X, ikut lah, ikut titik pertengahan itu R, X 90. Okay, jadi kita dah ada dua dah, satu kat bawah, satu kat atas. Kita boleh lah letak warna berbeza-beza. Contoh yang ni kita nak buat warna lain kan, just klik je lah warna yang kita nak. Tapi kena select satu dulu lah. Okay, so dah jadi. Saya harap ini membantu. Selamat mencuba. Terima kasih.